Korang, aku tak tahulah aku ni berkira atau suami aku yang melampau. Sikit konteks ya. Aku dengan husband dah kahwin 3 tahun. Dua-dua kerja kerajaan. Gaji kami lebih kurang sama tapi gaji dia tinggi sikit lah dalam RM500 ekstra. Sebelum kahwin, dia memang jenis teliti. Aku ingat financially smart. Rupanya, dia financial dictator. Isunya pasal konsep 50-50. Mula-mula kahwin, okey lagi. Sewa rumah bahagi dua, bil api air bahagi dua. Aku faham, zaman sekarang semua mahal. Aku pun tak nak jadi biawak hidup. Tapi, makin lama, makin pelik weh. Bulan lepas, kita orang balik kampung naik kereta dia. Sampai R&R, aku turun pergi toilet. Dia mesej aku, "Sayang, I beli air mineral satu, RM2.5. Nanti transfer RM1.25 ya." Weh, RM1 2 kupang pun nak berkira. Tu air mineral kongsi kot. Puncak kesabaran aku tercabar minggu lepas. Anak kita orang demam panas. Aku tengah meeting, bos aku tengah singa. Suami aku call, dia cakap dia dah bawa anak pergi klinik swasta. Aku lega gila. Aku cakap, "Thanks B, nanti I balik, I masak sedap-sedap." Balik rumah, dia tunjuk resit klinik, RM180. Ayat pertama dia bukan anak macam mana. Ayat pertama dia, "Total 180, you transfer RM90 sekarang boleh? I nak close account bulan ni." Darah aku menyirap. Anak tengah terbaring lemah kat sofa, dia sibuk nak close account. Malam tu aku check phone dia. Aku saja nak tengok transaction history. Korang tahu aku jumpa apa? Dalam ISB dia ada RM200,000 simpanan weh. 200,000. Selama ni aku ingat kita orang struggle sama-sama. Rupanya aku je yang struggle. Aku yang ikat perut bawa bekal pergi office sebab nak jimat duit lunch. Aku yang tak beli baju raya 2 tahun sebab nak top up barang dapur. Rupanya duit gaji dia simpan sendiri. Duit belanja rumah, dia claim dekat aku separuh. Aku rasa macam kena tipu hidup-hidup. Tangan aku menggigil, tapi aku letak balik phone dia pelan-pelan. Aku tak kejutkan dia, aku tak mengamuk. Malam tu aku baring sebelah dia, tapi aku rasa macam tidur sebelah orang asing. Esok paginya, dia macam biasa. Dia hantar resit beli nasi lemak. "Sayang, transfer RM3.5 ya untuk share nasi lemak." Selalunya aku cepat-cepat transfer. Tapi hari ini, aku pandang muka dia, aku senyum kosong. Aku balas, "Sorry B, duit I cukup-cukup makan je bulan ni. You belanja I lah kali ni." Dia nampak terkejut. Muka dia berubah masam. Tapi aku buat tak tahu. Aku tak akan packing baju dan lari. Itu bodoh. Rumah ni nama aku juga. Tapi mulai saat ni, bank aku dah tutup untuk dia. Kalau dia nak berkira sangat, fine. Kita main cara dia. Duit aku, hak aku. Cuma itulah, aku tertanya-tanya, sampai bila aku boleh hidup dengan suami yang lebih sayangkan duit daripada isteri sendiri? Korang rasa aku kejam ke kalau aku start kedekut dengan suami sendiri?